Dikala hanya angan-angan, tak ada satu titik pun nak jadi realiti. Tapi ni orang yang percaya. Dia percaya Tamasya Komedi Rakyat boleh sampai ke tahap ni. Ni pun orang rumah. Cuma kita bercakap nak wujudkan Tamasya Komedi Rakyat. Akhirnya jadi. Dia kalau nak, dia memang nak juga. Ya Allah, berdebar-debar lah Lihat betapa gahnya Dewan ini. Ada ceritanya. Kalau saudara nak tahu apa kisah, apa cerita, kenapa saya berada di sini, saudara kena datanglah. Ikuti terus jejak Tamasya Komedi Rakyat. Gelak tahu ini merupakan ubat yang datang dari hati yang mampu redakan rasa sangsi. Itu sama-sama kita datang di Tamasya Komedi Rakyat. Kita sama-sama jumpa, kita terus bersedara. Baru habis rehearsal bersama dengan band, bersama dengan pemain-pemain untuk sebuah sketsa ni. Semua bagi kerjasama cukup baik. Kita ada kejutan sebenarnya untuk mereka. Kejap lagi kita akan bagi. Kita selesai kat sini ya. Besok kita akan ada rehearsal lagi untuk kita cantikkan. Hari ni dah nampak game tu dah cukup bagus dan juga kita akan buat the full dress lah. Maksudnya petang tu daripada stand up terus ke sketsa. So kita nak tengok dia punya timeline tu kan. So sebab semua dah ada besok Dan untuk anda semua, kita ada sedikit sumbangan tiket daripada seseorang yang dah sponsor kita. Tamasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Sekarang ni kita akan duduk dekat sini dulu sebab kita akan buat quiz kontes kepada mereka semua. Tamasya Komedi Rakyat, ni soalan dia mencabar sikit lah. Siapa nama dia? Afifah. Ni? Suami? Pian. Pian. Betul. Kita bagi. Jarang orang tahu nama tau. Bukan Tamasya yang biasa. Penuh tawa, penuh juga isinya. Enjoy saja dengan pemainnya. Kita berjanji kita akan hidangkan gelak tawa yang cukup meriah. Gelas, ada gelas. Tak nampak gelas. Saya sekarang dengar matlamat ataupun ucapan terakhir daripada dia. Jadi hari ini di East Coast Mall bersama dengan pegawai-pegawai khas saya dan juga barisan Exco, kepimpinan Tamasya Komedi Rakyat telah pun turun padang memberikan sumbangan tiket kepada mereka yang bermasalah, yang tak ketawa. Banyak tahun dah tak ketawa. Jadi kepada rakyat Pahang yang dah dapat tiket, boleh hadir 3 hari bulan ini di Tamasya Komedi Rakyat. Ada food festival. Ada food fest. Ya, saya akan pastikan saya menang Kuantan. 23 Mei yang boleh datang. Ha? Apa tu? Tak faham. Tak faham. Mesti meletupnya. Wow, saat 1.3 nanti apabila kamu tiba di tempat ni, kamu akan lihat satu tempat yang sangat indah. Itu saja tuan, saya nak makan. Kali pertama jejak kaki di sini seperti disambut di dalam istana. Ya. Dengan senyuman yang baik daripada Tuan Syamil tadi, Hanis, Amy. Ni Puan Hazan. Saya tak macam orang, saya bayar sendiri. Cuma kebetulan satu bilik. Dah, sudah.
terus ke bawah. Ya. Baca jampi. Nampaknya menara 188 lah yang berani mencabul saya. Aduh. Songkok saya akhirnya terlepas juga dari kepala saya. Buka je tuan. Lampu je asal angkat telefon cakap-cakap. Ini kalau cek darah 240, 280 terang. Okey Zan, boleh Zan. Azam boleh. Senang je, senang sangat, senang. Bukan 188 Tower. Kami dah takluk Masya Komedi Rakyat. Ya. Beri dulu. Saya ahli baru dia, Manchiro. Saya sendiri yang letak nama saya, Manchiro. Lantak anggar korang. Bagi tahu. Geram. Tak payah marah. Dengan siapa nak datang? Tuna. Okey, dalam Tamasya Komedi Rakyat ni dekat poster dia, gambar siapa yang tak ada? Allah. Gambar siapa? Satu-satunya gambar yang tiada. Nama dia. Siti. Tamasya Komedi Rakyat. Pada tahun ini, kita telah pun menerima jemputan untuk menjadi salah seorang daripada sponsorship untuk Tamasya Komedi Rakyat. Dan kami sangat berbesar hati kerana Tamasya Komedi Rakyat telah pun memilih Kuantan, Pahang sebagai destinasi pertama mereka. Dan Swisma Hotel Kuantan sangatlah berbesar hati untuk sponsor, untuk support all this Malaysian comedian industry more untuk jadi lebih famous dan juga lebih bangun dekat Malaysia ni. Tamasya Komedi Rakyat Love Swisma. Kita bergembira bersama-sama, lupakan semua masalah di rumah. Di Tamasya Komedi Rakyat, Hero dan sobatnya. Kamu bisa terfikir dengan satu yang tahu dia terlibat juga. Di Tamasya Komedi Rakyat, Hero dan sobatnya. Dekat sini, jangan lupa tulis nama Mo. Dah kahwin ke belum? Tulis situ bujang. Bukan nak cakap apalah, ustazah pun boleh mewarna. Mari sini tengok. Lawanya. Oh, bangga aku budak lelaki macam tu. Selalu budak perempuan. Oh, ini lagi rare ni. Tolong cek ni tantah mak dia yang mewarna. Lawa sangat ni. Kau tengok adik ni punyalah lawa. Tu belum sunat lagi tau. Kalau dah sunat, macam mana? Capena ni siapa-siapa ada kat sekolah dulu zaman aku, dia lah orang paling kaya. Warna sambil tidur. Ni. Ajak ramai-ramai, ibu ayah, kawan-kawan. Dalam grup WhatsApp tu kita edar-edarkan, kita war-warkan kepada mereka semua yang Tamasya Komedi Rakyat ni bukan kaleng-kaleng. Memang happening. Jangan lupa mana-mana location yang kita pergi, anda kena serbu. Boleh tak boleh? Mesti boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan saya Naim. Jadi dekat sini kita dapat lihat lebih daripada 50 biji pelbagai Vespa daripada tahun 1945, 1963 dan pergi kepada 1900. Sementara kita menunggu daripada 3 orang berpengaruh lah datang untuk bersama-sama ride sekali di Dewan Jubi Perak. Saya akan datang Tamasya Komedi Rakyat. Anda bila lagi? Bye-bye. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan kisah kerja di pejabat. Di Tamasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan semua masalah di rumah. Di Tamasya Komedi Rakyat, Shiro dan sobatnya. Kalau permata Tuhan mendamba, tidak terdaya saya sembahkan. Kalaulah cinta Tuhan bicara, seluruh jiwa mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Indra Muhammad Shah bin Abdullah, Ahli Parlimen Paya Besar. Kenapa kami semua yang ramai datang pada hari ini? Kerana kita yakin bahawasanya medium lawak dan komedi bukan sahaja untuk kita bersukaria, menghilangkan stres, tetapi kita juga tahu mereka juga ada elemen-elemen nasihat. Yang ini yang kita nak dengar, terutamanya daripada pelawak-pelawak yang begitu hebat. Terima kasih kepada komedian. InsyaAllah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail akan sentiasa menyokong tuan-tuan dan perempuan. Bagi mereka yang datang luar daripada Kuantan, luar daripada negeri Pahang, selamat datang ke bumi Pahang yang penuh kemakmuran ini. Sekian. Kalau anda semua sudah sedia, mari kita saksikan Tamasya Komedi Rakyat. Apa khabar kodong-kodong semua? Alhamdulillah. Saya tak boleh. Astagfirullahaladzim. Kau nak kenapa? Berdiri! Berdiri! Apa ni? Sejak alhamdulillah malam ni satu kepuasan yang paling maksimal. Aku sebenarnya rasa puas sebab kita dapat bagi kenangan yang indah untuk penonton yang datang malam ni dekat Tamasya Komedi Rakyat, lokasi pertama di Kuantan Pahang. Dia tak ada satu pun naik, tak ada satu pun turun, semua sama rata dan pembahagian punchline yang cukup baik. Dan alhamdulillah masing-masing sokong antara masing-masing. Kita memahatkan gelak tawa tapi dalam masa sama mesej tu sampai. Ingat warisan tu yang kita kena jaga selagi kita bernama Tuan. Good comeback. Thank you brother. Bangga buat kenal Abang Syarul, happy apa kita buat, rasa macam prime time lawak kembali insyaAllah. Thank you Abang Syarul, thank you so much. Walaupun kali pertama tapi saya berjaya buat yang terlalu baik, gempak dan memang tak dinafikan Abang Syarul lah, memang semat lah saya. Puas lah. Kalau nak tahu macam mana gempak, memang kena datang kan. Yeah. Terima kasih semua. Inilah dia One Avenue Band, bakat yang sangat luar biasa. Terima kasih bang. Tak ada. Memang aku terima kasih engkau. You the best One Avenue Band. Bakat awak sangat luar biasa. Abang hargai. Alhamdulillah. Memang saya tak buat salah pilihan. Memang ini adalah pilihan saya yang baik. Orang kata tu kalau kita tinggi memang kena pandai menyusup, kalau kita rendah memang kena pandai melompat. Dan itu semua ada pada Abang Syarul. Alhamdulillah. Jumpa di mana? Jom. Man, bujok Man. Kau jemput aku lagi okey dah. Kan? Sama-sama lah kau. Tapi kira aku tadi dengan Am aku okey lah. Zah, terima kasih Bujok Zah. Terima kasih atas tunjuk ajar stand up tadi. Terima kasih sebab sudi menyambut kita orang dari satu. Kita sama-sama lah bantu-bantu. InsyaAllah. Apa yang kami kurang awak tambah, apa yang kurang kami tambah. Itulah. Kami kurang duit dia. Mak, thank you Mama. Bujok Mak. Alhamdulillah. Sama. Kita semua. Satu grup kita satu. Alhamdulillah bangga tu. Dia bila nak naik tadi semua cakap macam nak naik Maharaja lawak balik. Dia dah 8 tahun tak buat pentas. Nak berlawak balik apa semua. Terima ke orang dengan lawak-lawak ni semua? Tapi bila meledak tadi, boom, sampai ke finishing, dia punya climax tutup dengan semua berdiri dengan tu. Luar biasa lah. Mak apa pun terima kasih Thank you, good job apa semua. Long. Terima kasih Long. Terima kasih Long. Terima kasih juga. Long Jandy.
Terima kasih juga. Satu permainan yang baik. Terima kasih banyak bang. Ini pengalaman pertama saya dalam KEXA, dalam kereta. Saya dah lama nak impikan benda ni kan. Abang wujudkan. Allah. Saya dah lama nak main, nak cuba bakat baru. Abang bagi saya platform, saya macam ya Allah. Dan malam ni berhasil, semua pecah, semua gelak. Feedback semua orang cakap best. Kita kena besarkan lagi komedi kita. Betul. Cantik. Ya Allah, Abang Masbun. Inilah dia. Inilah orang belakang tabir. Prop yang buat prop yang set up lawa tadi. Biasa je. Tak ada biasa lah bang. Biasa. Macam mana bang? Okey, puas. Okey. Kami dah puas lagi. Kami kena touch up lagi. Terima kasih. You the best. Daripada hanya sekadar angan-angan. Ini malam dia. Di Tamasya Komedi Rakyat, Ciro dan sobatnya.